Nama saya Anya. Saya berusia 12 tahun. Saya berasal dari Moskow, sebuah bandar yang dingin dan penuh dengan pencakar langit. Kehidupan saya sepatutnya sempurna. Saya mempunyai ayah seorang ahli perniagaan besar, ibu yang cantik, dan rumah yang luas. Ayah membenarkan saya bermain sepanjang hari, tetapi segalanya berubah tahun lalu apabila doktor mengesan saya menghidap penyakit jantung yang jarang berlaku. Jantung saya berdegup tidak menentu. Kadang-kadang ia berhenti seketika, menyebabkan saya sesak nafas dan rebah. Di sebuah hospital di Moskow, doktor-doktor yang memakai kot putih bersih berjalan mundar-mandir dengan peralatan mahal. Mereka bercakap dengan suara yang perlahan, menggunakan perkataan sukar yang saya tidak faham. Ibu bapa saya berdiri mendengar dengan wajah pucat. Bau antiseptik menusuk di seluruh bilik. Saya berbaring di atas katil yang keras, memandang siling putih. Tangan kecil saya memegang erat anak patung beruang. Setiap kali mesin pemantau degupan jantung berbunyi titok, saya takut ia akan berhenti. Anya, anak mesti kuat, kata ibu sambil mengusap rambut saya, air mata bergenang di matanya. Ayah menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa. Dia pernah membawa saya berjumpa dokter terbaik di Eropah, ke Switzerland, ke Jerman, tetapi semua menggeleng. Penyakit ini sukar dirawat. Pembedahan besar diperlukan, tetapi risikonya sangat tinggi. Saya pernah berfikir saya akan mati. Setiap malam saya bermimpi buruk, melihat diri saya terapung ke langit, meninggalkan ibu bapa di bawah. Saya menangis sehingga bangun, tetapi tidak berani memberitahu sesiapa. Saya takut, dan suatu hari, ayah pulang dari kerja dengan senyuman lebar. Anya, kita akan bercuti. Kita akan ke Malaysia. Kening saya berkerut. Malaysia? Negara itu? Dalam fikiran saya, muncul gambaran serta-merta. Jalan raya yang kotor, kesesakan lalu lintas di mana-mana, penjual di tepi jalan menjerit-jerit, makanan pelik yang kelihatan tidak bersih, dan hospital yang pasti usang, tanpa peralatan yang baik. Saya pernah melihat di TV bahawa Malaysia ialah negara membangun, penuh dengan pantai dan hutan, bukan tempat untuk orang sakit seperti saya. Ayah, kenapa kita perlu pergi ke sana? Saya lebih suka ke Switzerland, saya merumut. Ayah ketawa. Anakku, doktor di sana sangat mahir. Mereka boleh merawat penyakit seperti ini tanpa pembedahan besar. Lagipun, ini adalah perjalanan terakhir sebelum keadaan anak bertambah buruk. Berehatlah sebentar. Saya tidak percaya. Bagaimana Malaysia boleh merawat saya? Mereka mungkin hanya ada bomoh atau herba hutan. Saya pernah membaca di internet bahawa orang Asia suka menipu dan mengambil kesempatan ke atas pelancong dan sistem kesihatan awam pasti teruk kerana negara itu miskin. Tetapi ayah berkeras, hanya 3 hari, pemeriksaan kesihatan dan kami akan pulang. Saya terpaksa bersetuju. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur awal pagi. Saya menjenguk keluar tingkap, melihat cahaya matahari memancar melalui awan. Bau udara lembab menusuk masuk apabila pintu dibuka. Ramai orang. Suara bertutur, bahasa Melayu, Cina dan Tamil Rio rendah. Saya memegang tangan ibu erat-erat. Ibu, saya takut. Ibu tersenyum. Jangan risau, sayang. Nanti biasalah. Kami menaiki teksi ke bandar. Saya hampir tidak percaya. Jalan raya lebar, tetapi kereta berderet panjang. Motosikal mencelah-celah seperti sarang lebah yang pecah. Bunyi hon membingitkan. Asap egzos menusuk. Pemandu teksi bercakap bahasa Inggris pelat. Kuala Lumpur sangat sesak, saya merungut dalam hati. Negara jenis apa ini? Jika saya pengsan, bagaimana? Hotel tempat kami menginap mewah, bangunan pencakar langit berkilauan, tetapi di luar dipenuhi gerai makan tepi jalan. Bau rempah ratus menusuk. Saya melihat orang makan dengan berselera, tetapi dalam hati saya fikir pasti kotor. Lalat berterbangan. Ayah menyuruh saya mencuba. Cubalah, sayang, sedap. Saya menggeleng. Tak nak, saya takut sakit perut. Hari pertama, kami berehat di hotel. Saya berbaring memandang siling. Jantung saya berdegup kencang, tidak menentu lagi. Saya sangat takut tetapi tidak memberitahu sesiapa. Malam itu, saya bermimpi jantung saya berhenti berdegup. Saya terbangun, tercungap-cungap. Ibu segera memeluk saya. Esok kita ke hospital, sayang. Doktor di sana sangat mahir. Saya tidak percaya.
Bagaimana Malaysia boleh mempunyai doktor yang mahir? Mereka mungkin hanya ada hospital lama, peralatan usang. Saya pernah mendengar orang Asia suka rasuah. Doktor pasti tidak akan melayan pesakit asing seperti saya. Tetapi saya tiada pilihan, saya perlu pergi. Pagi hari kedua, kami menaiki kereta ke hospital. Dalam perjalanan, kesesakan lalu lintas lagi. Saya melihat sebuah ambulans tersekat. Lihat, Ibu. Kalau saya dalam ambulans itu, pasti saya mati. Saya merungut. Ibu tersenyum. Sebentar lagi sampailah, sayang. Tiba-tiba, kereta di sekeliling mula bergerak ke tepi. Motosikal berhenti. Pemandu mengangkat tangan kepada ambulans itu. Ambulans meluncur laju tanpa sesiapa merungut pun. Saya terkejut. Mengapa mereka berbuat demikian? Di Moskow, jika sesak begini, tiada siapa akan mengelak. Tetapi di sini, semua orang nampak seperti bekerja sama. Saya mula sangsi sedikit, tetapi masih berfikir ia mungkin kebetulan. Kami tiba di hospital. Di luar, ia kelihatan agak usang. Dindingnya pudar, terdapat retakan. Saya merungut, "Ayah, hospital apa ini? Usang sangat." Ayah ketawa. "Masuklah dulu, sayang." Saya mengikut masuk. Lobi itu luas, bersih dan kemas. Jururawat menyambut dengan senyuman, "Selamat datang." Dia bercakap bahasa Inggris dengan jelas. Doktor yang merawat saya ialah seorang lelaki pertengahan umur, sedikit beruban, matanya baik. Dia fasih berbahasa Inggris. "Selamat datang, Anya. Saya Dr. Khairul. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terperinci." Dia tidak tergesa-gesa, menanyakan gejala saya dengan teliti. Saya menceritakan semuanya. Dia mengangguk, mencatat. Mesin pemeriksaan jantung di sini kelihatan moden, dengan skrin besar yang memaparkan graf jantung saya secara real-time. "Penyakit kamu, kita boleh rawat dengan kaedah gabungan," jelas doktor itu. "Ubat moden dengan herba tradisional Melayu dan fisioterapi." Saya berkerut kening. "Herba? Benarkah boleh membantu?" Doktor tersenyum. "Cubalah." Dia memberi saya pil kecil. Rasanya pahit tetapi tidak teruk. Saya masih ragu, tetapi jantung saya mula berdegup sedikit lebih normal. Petang itu, saya berjalan-jalan di taman hospital. Saya melihat kolam kecil dengan bunga teratai terapung. Saya fikir ia kotor, bunga tumbuh dalam air berlumpur. Tetapi baunya, bau harum yang lembut. Seorang jururawat datang. "Bunga teratai ini cantik, bukan? Ia tumbuh dari lumpur, tetapi bersih dan suci." Saya mengangguk, tetapi masih tidak faham. Malam itu, saya tidur di bilik pesakit. Bilik itu bersih, ada tingkap menghadap taman. Saya berasa sedikit lebih baik, tetapi masih berfikir 3 hari ini hanyalah membuang masa. Malaysia tidak istimewa. Tetapi saya tidak tahu bahawa esok, segalanya akan berubah. Pagi hari ketiga, saya bangun dengan perasaan pelik. Jantung saya berdegup kencang, sangat tidak menentu. Saya bangun dari katil, memegang dada. Ibu segera berlari mendapatkan saya. "Anya, macam mana rasa?" Saya tercungap-cungap. "Dada saya sakit, Ibu. Sakit sangat." Wajah ayah pucat, dia segera menekan butang panggilan jururawat. Loseng berbunyi nyaring. 2 orang jururawat berlari masuk ke bilik serta-merta. Seorang memeriksa denyutan nadi, seorang lagi menelefon Dr. Khairul. Serangan akut. Jantung berdegup sangat tidak menentu. Saya melihat gambar kabur. Bau antiseptik menusuk lagi, tetapi kali ini bukan di Moskow. Ia di sini, di Malaysia, negara yang saya fikir mundur. Dr. Khairul tiba dalam 5 minit, kot putihnya berkibar. Dia tidak panik, melihat skrin pemantau degupan jantung. "Anya, dengar saya." Bernafas perlahan-lahan mengikut irama ini. Dia memegang tangan saya, meletakkannya di dadanya, menunjukkan cara bernafas dalam dan perlahan. Saya cuba mengikutinya, tetapi rasa sakit menusuk di jantung. Saya menangis. "Saya takut, doktor. Saya akan mati ke?" Ibu memeluk saya erat, air mata mengalir. Ayah berdiri kaku. "Tolong anak saya, doktor." Dr. Khairul mengangguk. "Kami akan bantu, tetapi perlu cepat." Dia mengarahkan jururawat menyediakan kerusi roda dan peralatan. Saya ditolak keluar dari bilik dengan pantas. Dalam perjalanan, saya melihat kaki tangan hospital berlari mundar-mandir, tetapi tidak kelam kabut. Semua orang tahu tugas mereka dengan jelas.
Kami ditolak ke bilik kecemasan. Bilik itu luas, diterangi cahaya lampu neon yang terang. Peralatan perubatan tersusun rapi. Saya berfikir dalam hati, hospital nampak lama di luar, tetapi di dalam begitu moden. Dr. Khairul memakai sarung tangan. Kita akan guna alat perangsang jantung tanpa pembedahan. Ini teknologi baharu dari Jepun, digabungkan dengan herba Melayu. Ia sangat mengurangkan risiko. Saya sangat takut. Tangan kecil saya memegang erat baju ibu. Ibu, saya tak nak mati. Ibu menangis. Anak tidak akan mati, ibu janji. Seorang jururawat berlutut di sebelah saya, tersenyum lembut. Kamu kuat, ya? Sekejap lagi kamu akan sembuh. Dia bercakap bahasa Inggris dengan jelas, lohat yang lembut. Saya berasa sedikit selesa. Dr. Khairul menjelaskan secara ringkas. Kami akan menyuntik herba yang dicampur bahan perangsang ke dalam urat dan kemudian menggunakan gelombang elektrik rendah untuk menyesuaikan irama jantung. Dia tidak bercakap panjang, terus bertindak. Jarum suntikan menembus lengan saya, rasa sejuk, tetapi tidak terlalu sakit. Herba itu berbau harum, seperti daun segar. Alat perangsang jantung berbunyi bip perlahan. Skrin memaparkan graf jantung saya yang tidak menentu. Dr. Khairul menyesuaikan tombol. Gelombang elektrik dihantar melalui pad yang dilekatkan pada dada saya. Saya berasa geli di dada, tetapi tidak sakit. Graf mula stabil. Jantung saya berdegup lebih perlahan, lebih normal. Bagus, Anya. Bernafas ikut saya, kata doktor dengan suara lembut. Saya mengikutinya, menarik nafas dalam, menghembus perlahan. Jururawat di sekeliling berdiri memerhati. Semua senyap, hanya bunyi mesin dan nafas saya. 10 minit berlalu. Graf jantung normal sepenuhnya, saya menghela nafas lega. Tidak sakit lagi. Saya memandang Dr. Khairul dengan mata bulat. Doktor, saya dah sembuh ke? Dia tersenyum lebar. Belum sembuh sepenuhnya, tetapi kami sudah mengawal gejala. Esok, kita akan buat pemeriksaan terperinci lagi. Ibu memeluk saya erat, menangis kegembiraan. Ayah menghela nafas lega. Terima kasih, doktor. Dr. Khairul menggeleng. Sama-sama, ini tugas kami. Dia tidak menerima pujian. Jururawat membawa jus buah-buahan. Minumlah sikit, ya. Ia baik untuk jantung. Rasanya manis, sedikit pelik, tetapi menyegarkan. Saya berehat di bilik pesakit khas. Bilik itu mempunyai tingkap besar menghadap taman hijau. Saya masih terkejut dengan apa yang berlaku. Malaysia benar-benar membantu saya. Doktor di sini begitu mahir. Saya fikir mereka mundur, tetapi peralatan di sini lebih moden daripada hospital di Moskow. Petang itu, jururawat membawa saya berjalan-jalan di taman untuk fisioterapi. Namanya Nur Aisyah, berusia awal 20-an, senyuman ceria. Jalan perlahan-lahan, ya, ikut rentak musik. Dia memasang musik Melayu yang lembut. Bunyi seruling bercampur gendang, sangat menenangkan. Saya mengikutinya. Kaki kecil saya melangkah perlahan. Udara panas dan lembab, tetapi ada angin lembut bertiup. Kak Aisyah, kenapa hospital di sini begitu mahir? Saya bertanya. Dia tersenyum, kerana kami sayangkan pesakit kami. Semua orang di sini seperti keluarga. Keluarga? Saya terkejut. Dia mengangguk. Ya, doktor, jururawat, pesakit, kami saling membantu seperti adik-beradik. Saya melihat seorang kanak-kanak tempatan duduk di kerusi roda, tersenyum kepada saya. Dia melambai, hai. Saya membalas lambaian. Saya mula rasa tempat ini tidak seperti yang saya fikirkan. Malam itu, saya teringat rumah di Moskow, sejuk, tetapi di sini hangat. Saya masih takut gejala berulang, tetapi Dr. Khairul berkata esok ada kejutan. Saya tertidur dengan harapan kecil, tetapi saya tidak tahu bahawa keajaiban sebenar baru bermula. Pagi terakhir di Malaysia, saya bangun dengan perasaan segar. Jantung berdegup normal, tiada lagi rasa sakit di dada. Saya melihat keluar tingkap. Cahaya matahari memancar melalui daun hijau. Burung kecil terbang, berkicauan perlahan. Bau bunga melati menusuk masuk ke dalam bilik. Saya tersenyum, kali pertama sejak tiba di sini. Ibu masuk ke bilik, tersenyum lebar. Anya, anak nampak lebih baik. Saya bangun, memeluk ibu. Saya rasa sihat, ibu, tidak sakit lagi. Ayah masuk, membawa dulang sarapan.
Bubur nasi panas dengan telur separuh masak dan buah-buahan segar. Makanlah, sayang. Doktor kata ini baik untuk kesihatan. Saya melihat makanan itu. Bubur nasi putih bersih. Baunya harum. Saya pernah fikir makanan Malaysia kotor, tetapi kini saya sangat lapar. Saya menyuap ke mulut. Rasanya lembut, tidak terlalu masin, sedap. Sedap, ayah, kata saya. Ayah ketawa. Nampak? Malaysia banyak kelebihan. Dr. Khairul datang untuk pemeriksaan lewat pagi. Dia memegang fail keputusan ujian. Anya, berita baik. Keadaan kamu bertambah baik. Jantung kembali normal hampir 100%. Mata saya membulat. Betul ke, doktor? Kenapa cepat sangat? Dia tersenyum. Kerana kaedah rawatan kami. Kami menggabungkan ubat moden dengan herba tradisional Melayu dan menggunakan AI untuk menganalisis data jantung secara real-time. Dia membuka tablet, menunjukkan graf jantung saya. Lihat, semalam graf sangat tidak menentu, tetapi selepas suntikan herba dan perangsang elektrik, ia stabil serta-merta. AI kami mengira dos yang sesuai dengan badan kamu. Tidak perlu pembedahan besar. Saya melihat graf hijau yang cantik. Jantung saya berdegup sekata. Air mata saya bergenang. Terima kasih, doktor. Dr. Khairul mengusap kepala saya. Sama-sama, tetapi ada kejutan. Hari ini, kami akan bawa kamu melihat makmal rahasia. Saya teruja, makmal rahasia? Dia mengangguk. Ya, mari kita lihat. Kami menaiki kerusi roda ke tingkat bawah tanah hospital. Hospital nampak lama di luar, tetapi di dalam, lift moden, pintu terbuka. Bilik yang luas, terang benderang dengan lampu LED. Saintis memakai kot makmal, berjalan mundar-mandir. Mesin-mesin besar tersusun rapi. Skrin komputer memaparkan data genetik. Ini adalah pusat penyelidikan penyakit jantung, jelas Dr. Khairul. Kami menganalisis DNA pesakit dan menyesuaikan ubat. Kamu mempunyai genetik yang bertindak balas dengan baik terhadap herba Melayu yang dipanggil misai kucing. Ia membantu mengurangkan keradangan dalam jantung. Saya mendengar dengan teliti, dan AI, dia menunjuk ke mesin besar. Ini adalah mesin simulasi jantung 3D. Kami membina semula jantung kamu secara maya dan menguji rawatan sebelum melakukan yang sebenar. Mengurangkan risiko sebanyak 90%. Saya menyentuh skrin. Jantung 3D saya berwarna merah terang berputar. Hebatnya, seorang saintis berjalan ke arah kami, seorang wanita berambut panjang. Hai, nama saya Dr. Farah. Saya membantu membangunkan ubat ini. Dia menghulurkan botol herba kepada saya. Dibuat daripada daun di hutan Malaysia tetapi diekstrak dengan teknologi tinggi. Baunya harum dan segar. Saya pernah fikir herba hutan, tetapi kini ia adalah ubat ajaib. Saya bertanya, mengapa Malaysia begitu mahir? Dr. Farah tersenyum. Kerana kami melabur dalam rakyat. Pendidikan perubatan percuma, semua orang boleh mengaksesnya, dan kami menggabungkan kebijaksanaan kuno dengan teknologi. Tidak meninggalkan mana-mana satu. Saya mengangguk, mula faham, Malaysia tidak miskin seperti yang saya sangka. Mereka mempunyai hati dan otak yang cerdik. Petang itu, kami kembali ke bilik. Saya berjalan-jalan di taman lagi. Kolam teratai mekar penuh. Saya menghulurkan tangan, menyentuh kelopak bunga yang lembut. Bau harum manis. Kak Aisyah, bunga teratai benar-benar tumbuh dari lumpur ke? Jururawat tersenyum. Ya. Ia mengajar kita bahawa, walaupun dari tempat yang rendah, ia boleh menjadi cantik dan suci jika tidak berputus asa. Saya memandang bunga teratai. Air mata mengalir. Saya pernah fikir diri saya rendah kerana sakit, tetapi kini saya semakin kuat. Malaysia mengajar saya ini. Malam itu, saya memberitahu ibu bapa, saya nak tinggal di sini lebih lama. Ayah tersenyum. Esok kita perlu pulang. Tetapi doktor kata, kamu sudah sembuh sepenuhnya, boleh kembali ke Moskow. Saya berasa sedih sedikit, tetapi gembira kerana sembuh. Sebelum tidur, saya menulis diari. Malaysia bukan negara mundur, ia adalah keajaiban. Saya pernah memandang rendah, tetapi kini saya sayangkan tempat ini. Tetapi saya tidak tahu bahawa perubahan sebenar menanti esok apabila kami terpaksa pergi. Pagi hari kepulangan, saya bangun dengan perasaan lebih segar daripada biasa. Jantung berdegup sekata, tiada lagi rasa sakit di dada.
Saya bangun dari katil, berjalan ke tingkap, melihat taman hospital yang hijau. Cahaya matahari pagi memancar melalui daun, berkilauan pada titisan embun. Burung kecil bertenggek di dahan, menyanyi perlahan. Bau bunga melati menusuk masuk ke dalam bilik. Saya menarik nafas dalam-dalam, rasa seperti dilahirkan semula. Ibu masuk, memegang beg pakaian. Anya, dah bersedia nak balik rumah? Saya berpaling, tersenyum. Ya, Ibu, tapi saya akan rindu tempat ini. Ayah masuk. Dr. Khairul akan menghantar kita sendiri, sayang. Saya teruja. Betul ke? Dr. Khairul tiba bersama jururawat Aisyah. Dia membawa kotak kecil. Anya, ini herba untuk kamu teruskan di rumah. 3 bulan pertama, makan sebiji sehari dan hantar keputusan ujian jantung kepada saya secara online. Saya mengambil kotak itu. Bau harum lembut keluar. Terima kasih, doktor. Saya akan makan setiap hari. Dia tersenyum. Bagus. Dan ini hadiah. Dia menghulurkan sejambak kecil bunga teratai kering. Simpanlah di rumah. Ia mengingatkan kamu bahawa kamu menjadi kuat dari sini. Saya memeluk bunga teratai erat-erat, air mata bergenang. Saya akan simpan selama-lamanya. Jururawat Aisyah memeluk saya. Jaga diri, ya. Kalau rindu, boleh datang melawat selalu. Saya membalas pelukannya. Ya, Kak, saya sayangkan Kak. Kami menaiki kereta ke Clear. Dalam perjalanan, saya melihat keluar tingkap. Jalan raya masih sesak, motosikal mencela-cela, bunyi hon membingitkan. Tetapi kali ini, saya tidak merungut. Saya melihat pemandu tersenyum antara satu sama lain, melihat kanak-kanak melambai dari tepi jalan. Kuala Lumpur sibuk, tetapi hidup. Saya pernah fikir ia menjengkelkan, tetapi kini ia adalah tenaga. Ayah, kenapa orang Malaysia suka senyum? Saya bertanya. Ayah ketawa. Sebab mereka mempunyai budi bahasa, sayang. Lihat. Dia menunjuk ke arah ambulans yang meluncur. Kereta di sekeliling segera mengelak. Orang mengangkat tangan memberi hormat. Tiada sesiapa merungut. Saya mengangguk. Ya, ia berbeza dengan Moskow. Tiba di lapangan terbang, saya terkejut lagi. Ramai orang. Pengumuman bergema dalam pelbagai bahasa. Bau makanan menusuk dari restoran tepi jalan. Saya pernah takut, tetapi kini saya mahu mencuba. Ayah, belikan mie goreng sikit? Ayah tersenyum. Boleh, sayang. Kami duduk makan di bangku. Mie goreng panas, mie kenyal lembut, udang segar, rasa masam manis pedas seimbang. Saya makan dengan berselera. Sedap sangat, Ibu. Saya fikir ia kotor, tetapi sebenarnya bersih dan segar. Ibu ketawa. Nampak, sayang? Jangan menilai dari luar. Sambil menunggu untuk menaiki pesawat, saya berjalan-jalan di lapangan terbang. Saya melihat kedai cenderamata. Bunga teratai kristal diukir dengan nama saya. Saya membelinya untuk mengingatkan diri. Saya memberitahu diri sendiri. Tetapi kemudian, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sambil berdiri menunggu check-in, saya berasa pening. Jantung saya berdegup laju, tidak menentu lagi. Tangan saya memegang dada. Ibu, saya sakit lagi. Wajah ibu pucat. Anya, ayah segera memeluk saya, memanggil doktor. Serangan lebih teruk daripada semalam. Sesak nafas, pandangan kabur. Saya rebah di situ, di tengah-tengah orang ramai di lapangan terbang. Orang di sekeliling terkejut, tetapi tidak kelam kabut. Kaki tangan lapangan terbang berlari datang serta-merta. Pesakit serangan jantung. Mereka tahu serta-merta kerana saya memakai rantai yang diberikan oleh hospital dengan simbol penyakit jantung. Kerusi roda kecemasan tiba dalam 2 minit. Jururawat lapangan terbang memeriksa denyutan nadi. Jantung berdegup sangat tidak menentu. Perlu cepat. Mereka menolak saya ke bilik rawatan lapangan terbang. Bilik itu kecil tetapi lengkap, ada alat perangsang jantung dan ubat kecemasan. Doktor lapangan terbang segera menelepon Dr. Khairul. Anya mengalami serangan semasa menunggu pesawat. Dr. Khairul menjawab melalui panggilan video. Saya datang sekarang, tunggu saya 5 menit. Dia memandu dari hospital ke lapangan terbang dengan pantas. Sambil menunggu, saya tercungap-cungap. Jururawat menyuntik ubat penenang. Kamu kuat, ya. Bernafas perlahan-lahan. Dia memegang tangan saya hangat. Orang ramai di sekeliling tidak berkerumun, tetapi berdiri memerhati dalam diam. Ada yang mengangkat tangan berdoa. Saya merasai belas kasihan.
Dr. Khairul tiba, sedikit tercungap-cungap. Anya, saya di sini. Dia membuka beg dokter, ada alat perangsang mudah alih. Kita akan menyesuaikan irama di sini, tidak perlu kembali ke hospital. Dia menyuntikkan pati herba pekat ke dalam urat dan kemudian menggunakan gelombang elektrik rendah. Saya berasa geli di dada, tetapi graf pada mesin stabil. Jantung kembali normal dalam 10 menit. Dah sembuh, Dr. Khairul tersenyum. Saya menangis. Terima kasih, dokter. Saya fikir saya akan mati. Dia mengusap rambut saya. Tidak akan mati. Kamu kuat. Ibu bapa berpelukan, menangis. Terima kasih banyak, kata ayah. Dr. Khairul menggeleng. Tugas saya. Dan di lapangan terbang, kami mempunyai pasukan kecemasan yang sentiasa bersedia kerana kami mementingkan setiap nyawa. Saya melihat sekeliling. Kaki tangan lapangan terbang tersenyum. Orang ramai bertepuk tangan perlahan. Menakjubkan, kata seorang pelancong British. Saya tersenyum. Malaysia membantu saya lagi, di tengah-tengah kekecohan, tetapi mereka mengendalikan dengan sempurna. Sebelum menaiki pesawat, saya memeluk Dr. Khairul. Saya akan datang lagi, doktor. Dia mengangguk. Saya sentiasa tunggu kamu. Pesawat berlepas. Saya memandang ke bawah ke tanah Malaysia yang semakin kecil. Saya pernah memandang rendah. Tetapi kini saya sayangkan tempat ini. Ia adalah keajaiban. 3 hari, tetapi perjalanan belum berakhir. Saya akan memberitahu dunia tentang kisah ini. Pesawat terapung di atas awan putih. Saya duduk di tepi tingkap, tangan memegang erat bunga teratai kering. Jantung berdegup normal, tetapi dalam hati, saya masih teruja dengan apa yang berlaku pagi tadi. Gambar clear muncul di kepala saya, kekecohan tetapi teratur, kaki tangan yang membantu saya tanpa teragak-agak. Saya pernah fikir Malaysia mundur, tetapi sebenarnya mereka sentiasa bersedia. Ibu duduk di sebelah, mengusap tangan saya. Anak lapar? Makan snack sikit. Dia menghulurkan beg snack Melayu yang dibeli dari lapangan terbang. Saya mengambil dan makan. Rasanya manis, rangup, bau kelapa harum. Sedap, Ibu. Saya suka semua makanan Malaysia. Ayah tersenyum dari tempat duduk di hadapan. Gembira anak sudah berubah. Saya membuka tablet yang dipinjamkan oleh Dr. Khairul. Ada aplikasi pemantau jantung. Graf hijau yang cantik. Lihat ayah. Jantung saya normal. Ayah mengangguk. Dokter memang mahir. Kalau bukan di sini, kamu pasti dalam bahaya. Semasa penerbangan, saya tertidur. Saya bermimpi melihat diri saya berlari di taman hospital. Bunga teratai mekar penuh. Dr. Khairul berdiri tersenyum. Juru rawat Aisyah melambai. Saya bangun dengan senyuman. Pesawat mendarat di Moskow pada waktu malam. Udara sejuk menggigit kulit. Salji turun. Saya memakai kot tebal, berjalan keluar dari lapangan terbang. Semuanya kelihatan suram. Bangunan tinggi tetapi sunyi. Kereta sesak tetapi tiada siapa yang mengelak jalan. Saya menghela nafas. Sudah pulang ke rumah. Rumah kami luas, tetapi sejuk. Saya naik ke bilik tidur, melihat anak patung beruang di atas katil. Saya meletakkan bunga teratai kering di sebelah bantal. Terima kasih, Malaysia, saya berbisik. Malam itu, saya memeriksa jantung saya dengan alat yang diberikan oleh doktor. Semuanya normal. Saya menulis email kepada Dr. Khairul. Doktor, saya sudah sampai rumah. Jantung sangat baik. Terima kasih. Dia membalas serta-merta. Sama-sama, Anya, hantar keputusan ujian setiap minggu ya. Keesokan harinya, saya pergi ke hospital di Moskow untuk pemeriksaan susulan. Dokter di sini terkejut. Jantung kamu bertambah baik sangat. Di mana kamu dirawat? Saya tersenyum. Di Malaysia. Dia berkerut kening. Malaysia? Tidak mungkin. Saya menceritakan kisah saya. Dia mengangguk, kagum. Saya perlu mengkaji ini. Berita tersebar cepat. Ayah memberitahu wartawan Rusia. Anak perempuan saya sembuh kerana doktor Malaysia. Agensi berita Moskow menemu bual saya. Anya, ceritakan kepada kami. Saya duduk di hadapan kamera, teruja tetapi berani. Malaysia bukan negara mundur. Doktor di sini mahir, menggunakan teknologi dicampur herba. Mereka membantu saya dalam 3 hari. Video itu tersebar di Rusia. Ramai orang memberi komen. Tidak percaya Malaysia begitu mahir. Saya akan bawa anak saya dirawat di sana. Tetapi ada yang masih ragu.
Ini mesti iklan. Saya sedih, tetapi tidak berputus asa. Saya mula menulis blog online dengan nama Keajaiban 3 Hari di Malaysia. Saya menceritakan segalanya, dari kesesakan lalu lintas yang semua orang mengelak jalan, makanan tepi jalan yang bersih dan berkhasiat, hospital yang lama di luar tetapi moden di dalam, dan bantuan di lapangan terbang. Saya memuat naik gambar bunga teratai, graf jantung, dan video dari lapangan terbang yang dirakam oleh pelancong. Jumlah tontonan melonjak. Pengikut bertambah. Saya membalas setiap komen. Betul, pergi dan buktikan sendiri. Seorang kanak-kanak sakit menghantar mesej. Kak Anya, saya ada penyakit jantung macam Kak. Boleh ke pergi Malaysia? Saya membalas. Boleh, Dr. Khairul sangat mahir. Ibu bapa bangga. Anak hebat. Saya tersenyum. Saya nak dunia tahu bahawa Malaysia hebat. Tetapi kemudian, masalah datang. Beberapa doktor di Moskow mengkritik. Kanak-kanak ini beriklan untuk Malaysia. Mereka tiada teknologi sedemikian. Beberapa agensi berita menulis berita negatif. Kanak-kanak Rusia ditipu. Saya sedih, menangis di bilik. Ibu memeluk. Jangan sedih, sayang. Teruskan bercakap benar. Saya mengangguk. Saya memuat naik panggilan video dengan Dr. Khairul. Doktor, beritahu semua orang, adakah ini benar? Dia tersenyum. Ya, kaedah rawatan kami diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kami telah membantu ribuan pesakit asing. Video ini menjadi viral. Orang Rusia mula percaya. Duta Besar Malaysia di Moskow menghubungi. Anya, kami berterima kasih kerana berkongsi kisah baik. Saya gembira. Sebulan berlalu, saya sihat sepenuhnya, boleh berlari seperti biasa. Saya mengadakan majlis kecil di rumah, menjemput rakan dan wartawan. Saya memasak mi goreng sendiri, mengajar semua orang makan. Cubalah, sedap dan sihat. Semua orang suka. Saya mengumumkan, saya akan menjadi duta kecil untuk Malaysia. Sesiapa yang sakit jantung, saya cadangkan ke Malaysia. Tepukan gemuruh. Tetapi saya tahu, perjalanan belum berakhir. Saya perlu melakukan lebih daripada itu untuk membalas keajaiban yang saya terima. 2 bulan berlalu dengan pantas. Saya menjadi gadis Rusia yang terkenal di media sosial. Blog saya mempunyai 100,000 pengikut. Mesej daripada ibu bapa kanak-kanak sakit membanjiri. Anya, tolong cadangkan doktor Malaysia. Anak saya sakit juga. Saya membalas semua, menghantar maklumat hospital, pautan aplikasi pemantau kesihatan, dan gambar bunga teratai kering yang saya ambil bersama graf jantung normal saya. Suatu pagi, ayah memanggil saya ke pejabatnya. Anya, dengar ayah, ada hospital besar di Moskow mahu menjemput anak berucap. Mata saya membulat. Berucap apa, ayah? Dia tersenyum, cerita pengalaman di Malaysia. Mereka akan mengadakan seminar mengenai perubatan alternatif. Saya teruja. Saya pergi. Pada hari seminar, bilik persidangan besar. Orang ramai duduk penuh. Suara bertutur Rusia bergema. Saya memakai pakaian cantik, tangan memegang bunga teratai kering, naik ke pentas dengan kaki yang gemetar. Salam sejahtera, nama saya Anya. Saya pernah menghidap penyakit jantung yang jarang berlaku. Doktor di Eropah kata perlu pembedahan besar, tetapi di Malaysia, Dr. Khairul membantu saya dalam 3 hari tanpa pembedahan. Saya menceritakan tentang kesesakan lalu lintas yang semua orang mengelak jalan, makanan tepi jalan yang bersih dan berkhasiat, hospital yang lama di luar tetapi canggih di dalam, bantuan di lapangan terbang, dan herba yang dicampur AI. Saya membuka slide yang menunjukkan graf jantung sebelum dan selepas, video dari lapangan terbang, dan gambar Dr. Farah di Makmal. Bilik sunyi sepi, kemudian meletus dengan tepukan gemuruh. Seorang doktor Rusia bertanya, "Adik kecil, kamu pasti ini bukan iklan?" Saya tersenyum. "Bukan. Saya juga pernah memandang rendah Malaysia, tetapi saya lihat dengan mata sendiri." "Pergi buktikan sendiri." Dia mengangguk, kagum. Selepas seminar, hospital menjemput Dr. Khairul melalui panggilan video. Kami mahu bekerja sama, hantar pesakit ke Malaysia dan bertukar pengetahuan. Doktor tersenyum. "Selamat datang. Kami sedia berkongsi." Berita tersebar ke Eropah. Agensi berita BBC menemu bual saya. "What made Malaysia special?" Saya menjawab. "Bukan hanya teknologi,
tetapi budi bahasa. Mereka menjaga saya seperti keluarga. Video ini menjadi viral di seluruh dunia. Malaysian Miracle menjadi trending, tetapi kemudian, krisis datang. Saya menerima surat daripada sekolah. Anya, kamu sering ponten kerana blog. Kamu perlu hentikan aktiviti. Saya sedih. Beberapa rakan mengejek. Pergi Malaysia. Fikir diri dah terkenal ke? Saya menangis, tetapi ibu memeluk. Anak buat perkara yang betul. Jangan berputus asa. Saya membuat keputusan besar. Saya menulis surat kepada Presiden Rusia. Tuan Presiden, Malaysia menyelamatkan nyawa saya. Mohon Rusia bekerjasama dalam bidang perubatan dengan Malaysia. Ayah membantu menghantar surat itu yang menjadi tumpuan media. Seminggu kemudian, berita besar. Rusia menghantar pasukan perubatan untuk belajar di Malaysia. Saya sangat gembira. Dr. Khairul menelpon. Anya, kamu hebat. Pasukan Rusia sudah tiba. Kami akan mengajar mereka segalanya. Saya terbang kembali ke Malaysia bersama ibu bapa. Kali ini, bukan sebagai pesakit, tetapi sebagai tetamu istimewa. KLIA menyambut dengan papan tanda, Welcome Anya Little Hero. Air mata saya mengalir. Saya memeluk Dr. Khairul. Saya kembali, doktor. Kami menghadiri sidang media. Saya berdiri di sebelah pasukan perubatan Rusia. Hari ini, saya datang untuk memberitahu bahawa Malaysia bukan sekadar pelancongan, tetapi juga peneraju dalam bidang perubatan. Kamera berkedip. Wartawan bertanya, bagaimana dengan penyakit jantung? Saya tersenyum. Sembuh sepenuhnya. Lihat. Saya berlari mengelilingi pentas. Jantung berdegup normal. Dr. Farah membawa saya ke makmal. Anya, kami membangunkan ubat baharu daripada misai kucing. Sudah dihantar ke Rusia. Saya menyentuh botol ubat. Terima kasih. Ia akan membantu ramai kanak-kanak. Malam itu, saya berjalan di taman hospital. Kolam teratai mekar penuh. Saya memetik sekuntum bunga. Terima kasih kerana mengajar saya berbisik. Tetapi saya tahu, saya perlu melakukan lebih daripada ini. Krisis besar akan datang dan saya perlu menghadapinya. Krisis besar datang lebih cepat daripada yang saya sangka. Selepas sidang media, saya menerima panggilan telefon daripada ibu seorang kanak-kanak sakit di Rusia. Anya, anak saya Maria sakit tenat. Doktor di sini kata perlu pembedahan besar, tetapi risiko kematian tinggi. Boleh kamu bantu? Nama kanak-kanak itu Maria, 11 tahun, penyakit yang sama seperti saya. Saya terkejut. Saya akan bantu. Hantar maklumat segera. Saya menghantar maklumat kepada Dr. Khairul serta-merta. Dia menjawab, Anya, bawa kanak-kanak itu ke sini segera. Kami boleh bantu. Tetapi masalahnya ialah kos penerbangan dan rawatan sangat mahal. Keluarga Maria miskin. Saya berfikir keras. Saya perlu mencari wang. Saya memuat naik di blog saya. Tolong Maria. Kanak-kanak sakit jantung seperti saya perlu ke Malaysia untuk rawatan. Saya berkongsi kisah itu, video Maria yang terlantar sakit, gambar senyuman, sedihnya. Derma melonjak dalam sekelip mata. Orang Rusia, Malaysia, orang di seluruh dunia menghantar wang. Terima kasih, Anya, kamu adalah wira. Tetapi kemudian, berita buruk. Beberapa agensi berita Rusia menulis, kanak-kanak Rusia ditipu, dihantar ke Malaysia mungkin mati di tengah jalan. Mereka memetik doktor lama yang tidak percaya kaedah Malaysia. Keluarga Maria ragu-ragu. Anya, kami takut. Saya menangis. Percayalah saya. Saya sudah sembuh. Saya membuat keputusan. Saya terbang ke Rusia untuk mencari mereka sendiri dengan sebahagian wang derma. Saya menaiki pesawat yang panjang, tiba di Moskow awal pagi. Salji turun lebat. Saya bergegas ke rumah Maria. Rumah kecil di pinggir bandar. Maria terlantar pucat, memandang saya dengan mata bulat. Kak Anya, saya memeluknya. Ya, Kak datang untuk bawa kamu. Kamu pasti sembuh. Ibu Maria menangis. Terima kasih, Nak. Saya menceritakan kisah saya, menunjukkan graf jantung, herba, dan video Dr. Khairul. Mereka percaya. Tetapi dalam perjalanan ke lapangan terbang, keadaan Maria tiba-tiba meruncing. Sesak nafas, rebah di dalam teksi. Pemandu terkejut. Hospital. Saya menjerit. Tidak. Ke lapangan terbang segera. Saya menelepon Dr. Khairul. Doktor, Maria mengalami serangan. Dia mengarahkan. Anya,
Dengar saya. Bernafas bersamanya mengikut irama, tekan dada perlahan-lahan. Saya mengikutinya. Tangan saya menekan dada Maria. Dia bernafas masuk dan keluar perlahan-lahan. Pemandu memecut. Kesesakan lalu lintas yang panjang di Moskow. Salji turun. Tiada siapa yang mengelak jalan. Saya menangis. Cepat. Maria bernafas perlahan. Pandangan kabur. Saya takut hingga ke tulang. Maria, pegang tangan Kak kuat-kuat. Dia memegang tangan saya erat-erat. Kami tiba di lapangan terbang lewat. Pesawat hampir berlepas. Saya memeluk Maria, berlari. Kaki tangan lapangan terbang, membantu menolak kerusi roda. Kanak-kanak sakit, segera naik pesawat. Di dalam pesawat, keadaan Maria masih serius. Pramugari terkejut. Saya meminta bilik rawatan di dalam pesawat. Tidak ada, kata mereka. Saya membuat panggilan video dengan Dr. Khairul. Doktor, tolong. Dia mengarahkan kru pesawat menyuntik ubat penenang yang saya bawa. Anya, kamu hebat. Kanak-kanak itu akan selamat. 10 minit berlalu, keadaan Maria bertambah baik. Bernafas normal, saya memeluknya, menangis. Penumpang di sekeliling bertepuk tangan. Kanak-kanak yang berani, kata seorang warga Rusia. Saya tersenyum. Terima kasih. Pesawat mendarat di Klea. Pasukan perubatan menunggu. Dr. Khairul berdiri di hadapan. Anya, kamu berjaya bawa kanak-kanak itu tepat pada masanya. Mereka menolak Maria ke hospital serta-merta. Saya mengikut. Dalam perjalanan, Maria memegang tangan saya. Kak, saya takut. Saya tersenyum. Jangan takut. Ini adalah rumah yang menyembuhkan. Di hospital, Dr. Khairul membuat pemeriksaan terperinci. Keadaan serius, tetapi kami boleh bantu. Mereka menggunakan gelombang perangsang, menyuntik herba dicampur AI analisis. Maria sedar dalam 3 jam. Dah sembuh. Isytihar doktor. Ibu Maria menangis, memeluk saya. Terima kasih, nak. Berita tersebar di seluruh dunia. 2 kanak-kanak Rusia terselamat kerana Malaysia. Agensi berita yang pernah mengkritik senyap. Doktor lama itu menelefon untuk meminta maaf. Saya salah. Malaysia memang mahir. Saya berdiri di sebelah Maria yang tersenyum ceria. Kak, terima kasih. Saya nak jadi doktor macam Dr. Khairul. Saya memeluknya. Boleh, kita akan bantu orang bersama-sama. Tetapi semua prasangka sebelum ini hilang. Kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, tetapi ambulans tiba tepat pada masanya. Hospital lama, tetapi menyelamatkan nyawa. Makanan tepi jalan yang saya pernah pandang rendah, tetapi herba dari sana membantu Maria. Saya tahu, keajaiban bukanlah kebetulan, tetapi budi bahasa dan usaha. Setahun berlalu dengan pantas. Maria sembuh sepenuhnya, menjadi rakan baik saya. Kami berdua menjadi kanak-kanak keajaiban dalam media. Saya sering kembali ke Malaysia, bukan sebagai pesakit, tetapi sebagai sukarelawan, membantu menterjemah untuk kanak-kanak asing yang datang untuk rawatan. Hari ini, saya berdiri di taman hospital, melihat kolam teratai yang mekar penuh. Cahaya matahari berkilauan di atas air. Bau harum menusuk, burung terbang. Kicauan merdu. Saya menarik nafas dalam-dalam. Jantung berdegup normal. Saya sudah lama sembuh. Tetapi tempat ini adalah rumah kedua saya. Dr. Khairul berjalan datang, tersenyum lebar. Anya, hari ini ada kanak-kanak baharu dari Rusia datang lagi. Boleh kamu bantu? Saya mengangguk. Tentu, doktor. Kanak-kanak lelaki bernama Ivan, 9 tahun, pucat, duduk di kerusi roda. Ibunya menangis. Doktor, tolong anak saya. Saya berlutut di sebelahnya, bercakap bahasa Rusia. Jangan takut, adik. Kakak pernah sakit macam kamu. Tempat ini bantu kakak sembuh. Ivan memandang saya dengan mata bulat. Betulkah, Kak? Saya tersenyum, menunjukkan graf jantung lama. Lihat, dari tidak menentu menjadi normal dalam 3 hari. Dia tersenyum kecil. Saya membawanya berjalan di taman. Lihat bunga teratai. Ia tumbuh dari lumpur, tetapi cantik. Dia menyentuh kelopak bunga, macam kakak ke? Saya ketawa. Ya, kita semua bermula dari tempat yang rendah, tetapi boleh menjadi kuat. Kemudian, saya duduk berbual dengan Dr. Khairul di pejabatnya. Dia membuka komputer, menunjukkan data. Anya, tahun ini kita merawat 1000 kanak-kanak asing, kebanyakannya penyakit jantung jarang berlaku. Saya bertanya, Doktor,
Kenapa Malaysia begitu mahir? Dia berhenti seketika, melihat keluar tingkap, bukan kerana wang atau peralatan sahaja, tetapi kerana kami percaya pada belas kasihan. Kebijaksanaan Melayu mengajar, membantu orang lain adalah membantu diri sendiri dan teknologi adalah alat, bukan Tuhan. Saya mendengar dengan teliti. Dan herba? Dia tersenyum. Herba adalah warisan nenek moyang. Kami mengkajinya dengan sains. Tidak meninggalkan, tetapi membangunkan. Contohnya, misai kucing. Kami mengekstrak bahan aktif, dicampur dengan nanoteknologi untuk bertindak pantas dan tepat. Dia membuka video makmal tempat Dr. Farah bekerja. Lihat, kami menganalisis DNA pesakit dan menyesuaikan formula ubat individu. Air mata saya bergenang. Doktor, saya pernah fikir herba hutan itu mundur. Dia mengusap kepala saya. Ramai yang tersalah faham. Tetapi kehebatan bukan bangunan tinggi atau mesin mahal. Ia adalah gabungan yang sesuai, membantu orang sembuh, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Saya pernah memandang rendah Malaysia kerana melihat luaran, kesesakan lalu lintas, makanan tepi jalan, hospital lama. Tetapi di dalamnya ada hati dan kebijaksanaan. Saya bertanya lagi, kenapa tidak beritahu dunia lebih lagi? Dia menghela nafas. Kami tidak suka bermegah, tetapi kamu sudah membantu kami, Anya. Kamu adalah jambatan penghubung. Saya tersenyum. Saya faham. Kehebatan sebenar adalah membantu tanpa mengharapkan balasan, menggabungkan tradisi dengan masa kini untuk kemanusiaan. Dia mengangguk. Betul. Kamu sudah dewasa banyak. Petang itu, saya berbual dengan Maria melalui panggilan video. Dia di Rusia. Kak Anya, saya nak datang Malaysia lagi. Nak belajar perubatan di sini. Saya ketawa. Datanglah. Kita akan bantu kanak-kanak bersama-sama. Dia mengangguk. Ya, belas kasihan bukan sekadar perkataan, tetapi tindakan. Malam itu, saya duduk menulis diari di bawah cahaya lampu. Hari ini, saya sedar, Malaysia mengajar bahawa kehebatan tidak diukur dengan KDNK atau bangunan tinggi, tetapi dengan budi bahasa yang dicampur kebijaksanaan. Ia adalah universal truth yang boleh digunakan oleh semua orang, tidak kira bangsa mana. Saya tertidur dengan tenang. Bunga teratai di hati saya mekar. Tetapi esok, saya perlu melakukan sesuatu untuk membalas. Pagi baharu, saya bangun dengan keazaman. Cahaya matahari memancar melalui tingkap bilik rawatan di hospital. Bau bunga melati menusuk dari taman di bawah. Kicauan burung kedengaran perlahan. Saya bangun dari katil, berjalan ke cermin, melihat diri saya dalam pakaian sukarelawan. Baju biru muda, bersulam nama Anya. Saya tersenyum. Hari ini, saya perlu melakukan sesuatu. Saya berjalan ke bilik mesyuarat kecil di hospital. Dr. Khairul, Dr. Farah, jururawat Aisyah, dan Maria yang terbang datang, sudah menunggu. Anya, kami sudah bersedia, kata doktor. Khairul. Saya mengangguk. Ya, doktor. Hari ini, saya akan mengumumkan projek. Saya membuka komputer riba, menunjukkan slide projek. Lotus Heart Foundation. Saya menjelaskan. Saya akan mengumpul dana dari seluruh dunia, membantu kanak-kanak sakit jantung yang miskin datang ke Malaysia untuk rawatan percuma. Kami akan membina yayasan, menghantar ubat herba, dicampur teknologi ke negara miskin, dan bertukar doktor dengan Rusia dan Eropah. Semua orang bertepuk tangan. Dr. Farah tersenyum. Ide yang bagus. Kamu akan menjadi pengerusi yayasan? Saya menggeleng. Tidak. Saya terlalu muda. Tetapi saya akan menjadi duta kecil, bermula dari blog dan media sosial. Saya segera memuat naik pengumuman. Rakan-rakan di seluruh dunia, mari bantu kanak-kanak bersama-sama, hantar derma atau kongsi kisah ini. Setiap sen menyelamatkan nyawa. Saya memuat naik video kanak-kanak yang sudah sembuh berdiri tersenyum di sebelah bunga teratai, gambar Ivan yang baru sembuh berlari di taman. Derma melonjak dalam masa sejam. Orang Malaysia menghantar mesej, bangga dengan kamu, wira kecil Rusia. Warga Rusia berterima kasih kerana membantu anak mereka. Warga Eropah akan menghantar pasukan perubatan untuk belajar. Wang masuk berjuta-juta ringgit pada hari pertama. Petang itu, saya membawa kanak-kanak sukarelawan berarak di taman. Pesakit asing tersenyum kepada saya. Thank you, Anya. Saya membalas. You're welcome.
Jururawat Aisyah membantu mengedarkan risalah Yayasan Jantung Teratai membantu kanak-kanak di seluruh dunia. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya menelefon ayah di Moskow. Ayah, tolong saya. Dermakan tanah di Rusia untuk membina klinik Malaysia Rusia. Ayah ketawa. Boleh sayang. Ayah bangga. Berita tersebar. Seorang jutawan Rusia menderma kepada Yayasan Kanak-Kanak Malaysia. Malam itu, saya duduk berbual dengan Dr. Khairul di bawah cahaya bulan. Taman senyap, bunyi cengkerik mengilai. Doktor, saya pernah memandang rendah Malaysia, tetapi kini saya tahu bahawa belas kasihan dan kebijaksanaan bercampur boleh mencipta keajaiban. Dia mengangguk. Ya, dan kamu adalah sebahagian daripada keajaiban itu. Saya melihat bunga teratai di kolam. Ia mekar pada waktu malam, kelopak putih bersih. Bunga teratai mengajar saya bahawa dari lumpur yang kotor, ia boleh menjadi suci jika tidak berputus asa. Doktor tersenyum. Dan kamu tidak berputus asa. Saya menulis diari. Hari ini, saya memulakan hidup baharu. Bukan hanya sembuh, tetapi membantu orang lain. Ia adalah universal true. Kehebatan datang dari memberi, bukan menerima. Esok, saya akan melakukan lebih daripada ini untuk dunia yang lebih baik. 2 tahun kemudian, saya berdiri di atas pentas besar di Kuala Lumpur. Lampu sorot memancar. Bendera Rusia dan Malaysia berkibar megah bersebelahan. Ribuan orang duduk mendengar. Tepukan gemuruh. Saya memakai sut biru. Bersulam logo Yayasan Jantung Teratai. Tangan memegang mikrofon. Salam sejahtera semua. Nama saya Anya dari Rusia. Hari ini, saya datang untuk memberitahu bahawa keajaiban 3 hari di Malaysia bukanlah penamat tetapi permulaan. Saya membuka slide menunjukkan gambar lebih 1,000 kanak-kanak yang sembuh melalui yayasan. Kami merawat kanak-kanak dari 50 negara secara percuma. Menghantar ubat herba dicampur AI ke Afrika, Eropah Timur dan membina klinik Malaysia Rusia di Moskow. Gambar Maria berdiri di sebelah saya, kini seorang pelajar perubatan pelatih. Terima kasih, Kak Anya, kerana membawa saya ke Malaysia. Saya mahu membantu kanak-kanak juga. Saya terus bercerita. Saya pernah memandang rendah Malaysia, fikir kesesakan lalu lintas adalah kemunduran, makanan tepi jalan kotor, hospital lama. Tetapi sebenarnya, kesesakan lalu lintas, tetapi semua orang mengelak jalan untuk kehidupan. Makanan tepi jalan adalah kebijaksanaan yang berkhasiat. Hospital lama di luar, tetapi hati di dalamnya sangat canggih. Ia mengajar saya, jangan menilai dari luaran, tepukan bergema lagi. Saya menjemput Dr. Khairul naik ke pentas. Doktor, beritahu semua orang. Dia tersenyum. Anya, kamu adalah bunga teratai yang mekar dari lumpur. Kamu mengubah tembok menjadi jambatan. Air mata saya mengalir. Saya memeluknya. Terima kasih, doktor, kerana menyelamatkan saya dan kanak-kanak. Kemudian, saya membuat pengumuman besar. Hari ini, yayasan berkembang ke seluruh dunia. Kami akan membina sekolah perubatan online percuma untuk kanak-kanak miskin, mengajar menggabungkan herba dengan teknologi, dan menghantar sukarelawan kanak-kanak seperti saya untuk membantu negara lain. Kanak-kanak dari Rusia, Afrika, Eropah naik ke pentas, berdiri bersebelahan. Kami adalah Lotus Kids. Acara berakhir dengan menanam pokok teratai di sekitar taman. Saya memetik sekuntum bunga, memberikannya kepada Maria. Ini adalah simbol kita. Dari lumpur kepada kesucian, dari keputusasaan kepada harapan. Dia tersenyum. Malam itu, saya berjalan di tepi Sungai Klang. Angin bertiup lembut, lampu memantul di air, berkilauan. Saya menelpon ibu bapa. Ibu, ayah, saya berjaya. Ayah menangis. Anak hebat, ayah bangga. Saya melihat bunga teratai di tangan. Ia mekar sepenuhnya, baunya harum manis. Malaysia mengajar saya bahawa kehebatan sebenar adalah memberi budi bahasa dicampur kebijaksanaan, mencipta dunia yang lebih baik. Ia bukan hanya untuk Malaysia, tetapi untuk semua manusia. Saya membuang bunga teratai ke dalam air. Ia terapung mengikut arus. Saya tersenyum. Terima kasih, Malaysia. Terima kasih, keajaiban. Dan kisah saya masih berterusan. Dengan jantung yang berdegup normal dan impian yang lebih besar.